يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. Kita ni banyak ni. Hukum hakam kita tak ikut peraturan, syariat kita tak ikut peraturan. Maknanya kalau terredha dengan keadaan itu, kita juga tak boleh mempertuhankan perlembagaan, mempertuhankan perlembagaan, mempertuhankan parlimen. Maknanya usaha kena dilakukan supaya Islam itu didaulatkan. Kerja mendaulatkan Islam ni suatu kerja yang payah. Semayang bang tak marah, payah lagi orang marah. Adalah juga kadang-kadang orang marah tak bagi bang. Tapi bab hukum hakam ni orang Islam pun tak marah. Kita dah merdeka dekat 70 tahun dah. Mahkamah syariah masih lagi takut lama. Undang-undang Islam masih lagi tidak dia praktikan. Kalau kita redha dengan itu, bermakna kita masuk bab ni. Maka Nabi kata, kamu mengabdikan diri kepada Allah, tidak syirik kepada Allah, walaupun dengan satu perkara. Jadi oleh kerana itu, kalau selagi mana benda itu tidak berjalan, maka kita kena sebut, kita kena berikhtiar, kita kena usaha supaya ianya terlaksana dalam kehidupan kita. Kita dah usaha, tak dapat juga kan? Kita lain. Sebab itu Allah Ta'ala peruntukkan cerita Nabi-Nabi. Bagaimana Nabi yang pengikutnya ramai, bagaimana Nabi yang pengikutnya tak ramai. Nabi Nuh dekat 1000 tahun, pengikutnya tak ramai mana. Maka bukan jumlah ramai itu menjadi KPI dia, orang kata ikut aturan, tapi kerja buat dia. Kalau Nabi Nuh ini da'atu qawmi laila wa nahara, ya Allah, aku dakwah siang malam tak. Walam yaziduhum du'a illa firara, ya Allah. Maka kerja buat yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita baca Islam berarti bagaimana Nabi kita bertemu dengan Nabi-Nabi dulu. Ada di antara Nabi itu pengikutnya ramai, dan ada Nabi yang ikut dia. Dakwah kita ada ikut. Kita baca surah Yasin misalnya. Sampai dipijak pun maknanya dakwah macam tu. Orang tak mahu ikut, itu cerita lain. Tapi Nabi kata, kamu mengabdikan diri kepada Allah, tidak syirik kepada Allah, walaupun dengan satu perkara. Jadi kalau kita dalam hal ini, kita kena jaga iman kita, bahawa selagi mana Islam tidak terdaulat, maka tugas kita adalah berusaha mengikut suasana setempat. Kita ada sistem demokrasi, maka gunakan sistem demokrasi itu untuk mendaulatkan Islam. Usaha dah tak jaya juga, kita lain. Tapi yang usaha tak jaya, kita serah tak boleh juga. Kita kena ikhtiar. Yang itu yang pertama. Apa pun duduk situ. Situ yang pertama. Kalau hal itu selesai, barulah pergi waktu qimus solat. Ini mendirikan sembahyang. Melaksanakan mendirikan sembahyang. Dirikan sembahyang. Berdirikan sembahyang suatu kerja yang cukup istimewa. Sembahyang sebab inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang dilakukan dengan sempurna akan mencegah diri penghuninya itu daripada melakukan perkara keji dan munkar. Kalau sembahyang juga, dosa buat juga. Sembahyang, rasuah bahang. Sembahyang, saya nak orang. Sembahyang, harta bahang juga. Harta orang tak curi juga.
Maka sembahyang tadi adalah sembahyang yang dilakukan sehingga kira-kira sembahyang itu mencegah dia dari melakukan perkara keji dan mungkar. Perkara keji, tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya tu yang ada kaitan dengan hubungan kelamin. Maka orang yang sembahyang tadi, kalau dia sembahyang betul, dia tidak akan terlibat dalam perkara-perkara hubungan laki perempuan yang dosa. Termasuk juga pakaian, aurat, hubungan, pakaian. Bahawa mungkar tu dosa-dosa lain. Curi, rompak, samun, rampas, fitnah, pakaian. Itu baca di bab 4. Tapi tak apalah untuk hadis tu. Baca bab 4, tapi sebenarnya cerita 4 tu jumpa rambut belaka. Macam kita nak pergi Sabasun lah. Nak pergi supermarket. Nak beli barang, satu barang. Dulu barang tu situ. Kita pergi barang tu tak ada dah. Diorang cari. Sebelum jumpa barang tu, habis dia jumpa barang lain dulu. Diorang kata, macam orang lah dia belajar bahasa Arab. Satu bahasa Arab dia tanya orang ni kalimah ni patah je, tapi kalau dia buka kau mesti nak cari bahasa Arab nak kalimah tu, sebelum jumpa kau kalimah tu dia jumpa semua yang lain. Ini belajar sudah. Jadi oleh kerana itu apabila sebut apa nama waktu maswal, dia mendirikan sembahyang yang menyebabkan sembahyang tadi dilakukan dengan sempurna hingga kira-kira dia meninggalkan perkara keji dan mungkar. Keji tadi hubungan kelamin, mungkar apa juga perkara yang bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau sembahyang kita buat tapi masih lagi rasa nak buat dosa, kena cek balik sembahyang kita tu kat mana tak kena. Yang pertama, tahu rukun-rukun dia lah. Kalau baca kitab apa nama karangan Syekh Dr. Tani Muniatul Musallin, kita bab tamadinah, sujud tamadinahnya, sakit kita ni nak dengar belaka. Waktu sembahyang heran, time sembahyang tak dengar belaka. Time sembahyang tak dengar belaka. Nak cepat masa heran juga Iblis. Iblis dia pandai. Kalau dia gosek kita tak ke sembahyang, kita tak sembahyang. Dia gelak. Tapi dia gosek kita yang sembahyang juga dia lawan. Lepas tu kalau baca buku Talbis Iblis, bagaimana Iblis mengibliskan orang. Dia kata waktu kita sembahyang tu budak-budak dia jerit belakang tu Iblis punya peranan. Apabila kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin, budak-budak lepas imam baca surah agak budak-budak yang macam-macam dia buat kerja. Imam memberi pada makmum sahdi, mak ayah tak sudah anak kurang macam ni. Orang kata bawa sangat anak-anak yang kecil tu. Orang berharga yang paksa tu. Habis sebuah masjid. Tu imam tu sudah aku baca sangkut dah. Makmum tu nak jadi begini. Bawa sangat anak-anak yang merisui masjid tu. Mak ayah tak sudah malu aku. Habis. Tapi dalam tahiyat, balik ada tahiyat. Siapa punya strategi tu? Tak boleh sedih gitu lah. Kata buku tu, dia kata sebenarnya kuatan tu ada cara Iblis menggoda. Maknanya dia berperanan. Harap budak nak pakai titik tu tak aktif dengan tu. Maka otak tu yang cerdik budak tu. Waktu Fatihah, waktu akad takbir belaka, waladdallin, amin belaka, dan lepas bising dengan tahiyat mari pulang, tu kerja Iblis. Dia goda untuk budak akhir. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak ada cara dia. Dia kata lagi kadang-kadang dia senang Iblis. Dia jolok hidung kita pergi musim. Tapi tahap tu maknanya cara Iblis mengganggu orang sembahyang. Cuba tak khusyuk. Baca time sembahyang kat kita, time sembahyang kat nak baca ke. Yang pertama bacaan-bacaan tu pun sampai kita 60 dah. Bacaan sembahyang pun tak faham. Tak ingat pada kita 60 dah tahu lah makna lebih kurang. Supaya baca tu subhanallah kan kita rasa nampak sikit. Rabbil sujud alhamdulillah semua dia nampak sikit dia minta. Dia tak tahu benda ke lah. Baca surah karbon tak faham dah. Kalau baca surah anak dia hantar di luar negara, anak nakal, dia pergi negara putih, hantar surat bahasa putih.
Seorang lagi pergi negeri Arab, tak usah bahasa Arab, mana kamu? Ayah Arab tak boleh, aku dia tak boleh. Penting dia cari sekampung, cari ustaz baca bahasa Arab, cari Mister apa nama, Sir, lepas tu cari bahasa Inggeris, apa sebab? Nak faham bahasa. Tapi kita baca Al-Quran, tak faham, tak ada hati langsung nak belajar tafsir, nak belajar apa, tu sakit kan? Kita dia. Maka, bantu terima solat, melaksanakan mendirikan sembahyang. Kemudian yang seterusnya mengeluarkan zakat. Okey. Tadi sembahyang menyebabkan dia terhalang daripada melakukan fasyak dan ingkar. Maka apabila dia keluarkan zakat, dia membersihkan harta dia, membersihkan jiwa dia dan menyebabkan dia tidak tamak. Dengan zakat dia keluar. Benda haram dia juga tak boleh ha. Zakat dia keluar lambang kepada dia mentaati Allah dalam bab harta benda, kena bersih. Maka apabila harta dia dibersihkan daripada yang tak boleh tu, maka ini bermakna dia kena jaga pendapatan dia. Pendapatan dia supaya bersih daripada haram dan syubhat. Dan dia tidak perlu mencari benda laluan yang haram lagi. Tapi payah juga benda ni keluar zakat ni. Keluar zakat. Dan waktu orang Islam ni buat keluar zakat dia berbeza dengan keluar cukai. Cukai kena isi orang dan dia sudah hati cukai, tapi zakat dia sendiri cari amil atau pihak yang berkenaan untuk dia bayar zakat. Itu kehebatan. Sebab apa? Sebab dia buat kerana Allah. Dia buat kerana Allah, maka dia cari orang yang boleh menerima zakat untuk dia selamat. Nak pergi jabat jauh sangat, cari mana-mana amil yang pergi ke orang. Boleh tak Ustaz Hakim dia? Orang perlu bayar. Tak mahu ni sampai tahap tu. Ini zakat. Jadi kalau harta kita keluarkan zakat, maka janganlah pula harta kita nak hebat juga, nak tinggi juga. Keluarkan zakat itu melambang kepada bahasanya pendapatan. Bahasanya pendapatan daripada yang haram dan syubhat. Tak masuk lagi, tajuk kita lah. Tak lagi. Puasa semua Ramadan. Puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan nak lahirkan manusia yang ikhlas. Nak melahirkan manusia yang paling ikhlas. Sebab bila puasa Ramadan, dia puasa kerana Allah. Tak makan, tak minum dan tak bersama, tak bergurau senda isteri pula. Siap bulan puasa kerana Allah. Sebab dia tak takut ke orang. Sebab kalau dia makan dalam rumah dia, orang tak tahu. Kalau dia makan dalam rumah dia, orang tak tahu. Kalau dia bersama dengan suami isteri dia, tutup orang tak tahu. Tapi oleh kerana dia buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, puasa tadi, maka dia dilatih supaya melakukan ibadah itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna dia akan buat sebaik mungkin, seikhlas mungkin, secomel mungkin. Itu cara dia puasa tadi. Puasa zahir. Kemudian dia mengerjakan haji. Ini tak ilaihi sabila, ini bagi amal. Mengerjakan haji. Ada kena buat kata haji ni, ini tak ilaihi sabila. Kalau kamu mampu ke sana. Bermakna mampu dululah. Sebab tu haji boleh dilemahkan kalau ada keperluan lain. Dia cukup dah duit nak pergi Mekah, adalah belah-belah ribu dah. Tapi di Malaysia tak boleh lagi. Ada puluh ribu pun tak masuk channel tabung haji. Tak boleh beli juga. Jadi berapa belah ribu pergi haji ni? 13 ribu. Kalau merayu pula 35,000. 35,000. Tak tahulah macam mana, bukan masalah mana yang mau. Suami isteri boleh pergi, suami tak boleh pergi. Maka suami isteri boleh pergi 13,000, suami tak boleh pergi kena merayu. Sedangkan isteri dia pergi, dia nak pergi sekali 35,000. 48,000. Kalau hamba pak kata kalau isteri boleh pergi, suami kejah lah biar suami isteri pergi sekali. Kita kena buat agama ni yasir wala tu'asir, mudahkanlah, jangan kita pegang jawatan menyusahkan orang. Mudah-mudah kita tak begitu. Dulu hamba tegur juga kata kat tabung haji tu, apabila nama tak naik kat tabung haji, kejah ikut swasta. Waktu pergi haji 10,000, swasta 20,000. Nama tak naik pada tabung haji, kejah kat swasta kejah boleh pergi, tapi 20,000. Nama kata motor terik tak? Motor terik boleh tak? Akhirnya barulah potong terik tak boleh. Barulah tak boleh. Aku tanya tu orang tu haji, potong terik dosa. Haji ni kita buat ibadat ni.
barulah oh tak boleh. Barulah dia tak boleh, maka orang pengikut lorong boleh. Jadi selepas diluluskan jemaah haji, barulah boleh bincang dengan syarikat mana dia nak pergi. Berbeza pula orang yang pergi tapi tak ambil kuota orang, cerita lain. Dia ambil kuota pekerja, petugas, tukang masak, sebagainya. Ataupun dia ambil kuota direct tu, kuota VIP. Tapi menerima baru ni RM125,000. Bukan mahal. Hotel tu, hotel punya je dia orang juga. Hotel bisa punya. Bisa tu. Bisa VIP dan Allah Alam. Kita buat raya pun mahal kau Ustaz. Rayu ada 35. Rayu ada 35,000. Kita rayu dah. Rayu dah 35,000. Apa? Kalau rayuan tu tak boleh, tak boleh juga tapi bayar 35,000 boleh rayuan tu. Oh, ya. Kalau rayuan isteri boleh, suami tak boleh. Lepas tu dia orang sama dia bisa pergi apa? Saya kena 35,000. Ni komplain belakang ni. Komplain belakang. Dia kita mentang buat sport juga dia. Sport kat pegawai sport. Sport tu betul kan sport juga dia. Kita kena bukan sport. Bila kita beli cakap tuan kita cuma sampai. Ni buat ibadat ni. Sebab tu apabila hamba telefon oleh kampung haji, sebab fikir banyak orang. Niaga juga Ustaz. Fikir banyak. Sebab fikir orang sudah kena hamba. Orang jual kat tu kena hamba. Pasal banyak kan. Banyak haji buat. Telefon lah tu. Tuan kita nak tanya kita buat haji pergi haji ni. Kadang tak lagi tak? Tak lagi. Tak. Banyak pun dia panggil. Ada banget. Banyak. Amat pergi haji. Sebab tu amat tak daftar. Tak ada daftar pun kita. Memang dengan temu haji pun tak daftar sebab pergi ikut lain. Jadi abang tak rasa nak pergi pula. Sebab kalau abang pergi juga atas nama temu haji, kita merampas hak orang. Orang nak pergi haji, kita nak pergi sunat. Nombor kapal abang pun tak sebab abang tidak haji. Kita tak ada sebab kita memang tak ada rekod sebab abang pergi ikut lain. Abang tak pergi ikut temu haji. Jadi oleh kerana itu tak boleh daftar lah. Tapi yang abang tak akan ambil kuota. Abang sihat orang wajib mana ni? Ni ibadat ni, ibadat. Kita dapat sunat, orang dapat wajib tu mana dulu? Macam kita pergi sembahyang dalam perjalanan, tempat sembahyang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat belakang diri nak pergi sembahyang. Nak pergi dulu tak? Nak pergi dulu tak? Kalau pergi dulu tu, sebab orang yang ada maknanya, pilih buat pergi lah. Orang nak sembahyang, dia orang sembahyang tu. Dia wajib dulu baru sunat. Sebab itulah setengah-setengah imam dia tak boleh kuat apabila makmum ramai sembahyang masbuk. Ada yang jamaah lagi. Sebab tu orang komplain, satu masjid tu orang komplain. Orang nak imam masjid tu tak boleh. Tak sebenarnya mahu bukan imam. Orang luar negeri kan. Dia tu ustaz. Mazhab apa pakai? Dia pakai Wahabi kan? Sebab dia sembahyang maghrib, kamu pergi sembahyang maghrib kemarin. Dia tak ada wirid pun. Macam mana? Belakang. Belakang tak ada wirid. Mana? Ke Wahabi. Ada kan sangat Wahabi. Kalau tak wirid Wahabi, berlambat orang muda Wahabi. Orang muda sekarang bangun Wahabi dulu. Esok, waktu subuh esok, mungkin dia belakang imam nak tengok. Nak tengok dia wirid banyak, dia wirid. Cuba tak? Belakang tak orang cari sekarang. Kan? Bukan dia tak wirid. Oleh kerana yang belakang, separuh masjid pun dua orang sedang sembahyang fardu maghrib yang wajib. Sunat. Apa kata? Apa tanya dia? Apa kata kalau kita baca? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Boleh. Kita. Haram Ustaz sebab mentasbihkan orang lain. Pandai tak? Amal ni. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi kita bilang, tak boleh tahan. Apa? Mentasbihkan orang lain. Mentasbihkan orang lain, kita kata tak boleh. Sedangkan kita baca Fatihah dan sembahyang wajib. Faham? Tu imam wajib sunat. Dah. Baca Fatihah, mentasbihkan orang baca Fatihah tak boleh juga.
Kita ni, kalau kita baca Quran, orang baca Quran, mana? Kita nak baca Fatihah, orang baca ni, kita Allahumma anta salam, pecah mata. Maknanya apa bang? Maknanya gangguan tak boleh. Maka apa kata? Kalau kita baca Fatihah dengan nyaring melibatkan orang jadi kalah kabur buat sesuatu orang, pun tak boleh. Dah tu sunat. Hati baca mana wajib. Faham? Maka kalau itu, Tok Imam yang sukses. Tok Imam yang ada hukum bekah, maka dia boleh selalu tahu. Lepas tu kan orang lagi kan makmum-makmum ni bukan dia budak awak nak belajar orang ni. Nak kena ulik sekali dengan dia. Tak boleh. Oh, faham dah. Jangan mudah-mudah hukum kan. Oh, mulia. Nanti orang susah nak ambil hukum. Kau tak ada peraturan tak ada hukum lah. Saya esok ni banyak orang esok. Oh, tak usah faham. Oh, boleh dengan mudah lah. Contoh. Kita orang tadi. Mak Haji kita tadi lah. Mak Haji tadi, jika katalah ada haji, dia boleh pergi Mekah dah, tapi anak-anak sekolah ramai lagi. Kalau dia pergi Mekah, alamak anak terkandas. Sedangkan masa masih panjang. Maka dia ada orang panggil merosak masa yang banyak. Sebab baju haji sekali dia, maka pada tu dia boleh tangguhkan haji dia kerana keperluan anak-anak sekolah sebagainya. Itu. Jadi haji ni maknanya kewajibannya apa ini start tak ilahi sabila kalau kamu mampu besar. Jadi mudah kita yang pertama kerana dulu Islam. Lalu Nabi kata lagi, mau tak kamu? Aku tunjukkan pintu kebaikan. Pintu kebaikan. Abwab bil khair. Pintu kebaikan bila kebaikan lagi mau pintu. Jadi kalau nak masuk pintu tu kena buat kerja lah. Nabi kata asal puasa itu adalah benteng daripada neraka. Benteng daripada neraka. Puasa. Ini itu kebaikan. Sedekah Nabi kata memadamkan dosa, menghapuskan dosa seperti mana api dipadam oleh air. Air padam api, maka sedekah boleh hapuskan dosa. Zakat satu hal. Sedekah. Sedekah lain belakang. Walaupun kalau dah tepat disebut sedekah itu sebagai zakat. Sebab innamas sadaqatu lil fuqara'i wal ayat. Itu maksud zakat. Jadi Nabi kata yang pertama, puasa itu adalah benteng daripada dosa yang menyebabkan neraka. Puasa. Sebab tu kita ada puasa sunat tahunan. Tahunan kita kata kalau bulan Muharram, hari 10 Ashura, 10 Muharram, 11. Lepas tu setahun sekali tu. Lepas tu apa lagi? Syura, lepas tu 6 hari dalam bulan Syawal. Lepas tu lagi apa lagi? Hari Arafah. Sunat Arafah 9 Zulhijjah. Bagi orang yang tidak melakukan haji. Itu namanya puasa sunat tahunan. Sunat bulan 6 pula 13, 14, 15. Setiap bulan Hijriah. Mingguan pula sampai Senin Khamis. Bermakna apabila orang itu melakukan puasa sunat ini selain wajib, maka puasa boleh menyekat seseorang itu daripada melakukan dosa. Kemudian sedekah. Sedekah itu boleh menghapuskan kesalahan kita, bagaikan api memadamkan air memadamkan api. Menunjukkan bagaimana ajaran sedekah itu cukup besar. Sebab kita digalakkan bersedekah. Sebab kadang-kadang sedekah ni macam-macam orang yang berhajat, orang yang berhajat, orang tak mampu sebagainya. Kemudian lagi yang dipintukan ialah sembahyang malam. Yang malam tu maknanya selepas tengah malam lah. Malam. Tahajudlah kita yang malam. Lalu Nabi baca tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Ta'ala baca ayat ini. Surah jaga yang kata-kata ini membaca dalam manusia semua yang paling kuat.
tatajafa junubuhum anil madaji', maknanya lambung kita tu jauh dari tempat tidur, maknanya bangun sembahyang. Jangan tidur kan, maknanya tak tidur lah untuk sembahyang. Lalu apa? Ia doa rabbahum, mohon Allah Ta'ala, mohon fadilat, mohon ganjaran, mohon Allah Ta'ala, khaufan wa taman, takut daripada azab dan mengharapkan rahmat. Ayat kedua, khaufan itu takut daripada azab, wa taman mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita doa kepada Allah itu dalam dua arti. Yang pertama nak rahmat Allah, yang kedua nak jauh daripada azab Allah Ta'ala. Lepas tu wa mimma razaqnahum yunfiqun, Allah nak cerita juga bagaimana pokok ni daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, yunfiqun, mereka mengeluarkan infak. Mengeluarkan infak. Jadi maknanya ibadat badan dan ibadat harta. Sembahyang itu ibadat badan. Tak bangun, tak tidur, semua ibadat badan. Kemudian bayar zakat dan infak itu ibadat harta. Jadi ibadat harta dengan ibadat badan itu diseragamkan supaya maknanya kita, betul Allah kata wa mimma razaqnahum, dari sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, yunfiqun, mereka infak. Jadi maknanya kalau kita ada lebih sedikit infak. Nabi pernah ditanya infak yang paling afdal. Infak yang paling afdal. Nabi kata yang pertama diselesaikan orang yang di bawah taungan dia. Orang yang di bawah taungan dia. Yang kedua, waktu itu Nabi kata kenderaan fisabilillah. Yang ketiga, sahabat fisabilillah. Waktu itu buat perang. Kuda-kuda yang diwakafkan oleh Sayyidina Osman 300 lebih. Dan orang-orang yang naik kuda-kuda itu ahli sumpah, bukan ada duit. Jadi apabila balik perang, kuda-kuda itu kena sebihan, bagi makan, bagi apa. Jadi orang miskin ni ahli sumpah ni mana kemampuan. Maka itu apabila Nabi kata infak yang paling afdal, yang pertama kepada orang yang di bawah tanggungan dia. Right? Yang kedua, kenderaan fisabilillah, maknanya kenderaan tadi, kuda-kuda yang digunakan perang tadi balik, tak ada orang nak makan, maka infak. Lepas tu barulah infak untuk saudara-saudara yang fisabilillah. Maknanya nak menggambarkan bagaimana Nabi mengajak sahabat-sahabat supaya menggunakan harta benda mereka itu untuk fisabilillah. Tak mesti waktu dah punya untuk perang pun telah diwakafkan oleh Sayyidina Osman. Tapi kuda-kuda tu datang nak makan. Maka nak makan tadi, makan tu juga nak perlu duit. Kalau kita kan orang kata dah apa benda lagi, maka kita kata orang yang kerja fisabilillah kena ada. Apa nak minyak dia, keluarga dia, sebagainya. Lepas tu Nabi kata lagi, orang yang tidak berperang, orang yang tidak berjuang fisabilillah, atau tidak turun ke gelanggang, atau tidak tolong bantu keluarga orang yang turun ke gelanggang, berjuang mitatan jahiliyah, boleh jadi dia mati dalam jahiliyah. Maknanya dalam buat kerja kita hidup ni, ada orang yang kita suruh dia buat kerja full time untuk kerja-kerja Islam. Maka orang yang kerja Islam ni kena ada pejabat. Pejabat pun macam standard orang juga. Lepas tu pejabat standard orang lain juga. Lepas tu petugas kita pun kena bagi elang macam standard orang juga, sehingga kira-kira dia boleh menguruskan diri dia dan keluarga dia. Tapi kita kalau kerja jemaah ni bagi sikit-sikit je. Dan orang gaji 7,000, kita bagi dia 700. Macam mana dia nak sara hidup keluarga dia? Maka Nabi kata menguruskan yang pertama tadi, turun ke gelanggang. Tak boleh turun ke gelanggang, kita sedia segala gelanggang perang untuk orang yang turun ke gelanggang. Maknanya kalau zaman sekarang ni, sediakan segala kepentingan pejabat, pengusaha pejabat yang akan macam orang lain juga lah, ikon juga lah, misalnya. Lepas tu, menguruskan anak isteri ni. Jadi, kalau itu mana ilmu yang kita beri kepada mereka itu mampu untuk mereka menguruskan anak bini. Baca sakit kita. Boleh tengok orang-orang yang kerja Islam dia jemaah ni tak diberi macam tu. Kita gaji 7,000. Kalau tu orang kata mudah je. Kalau nak mudah je, tak payah kita punya
ada pendapatan Pak Ibu bayar zakat selalu 25%. Pak Ibu RM100. Pak Ibu RM100. Dan kalau ada satu orang, seorang 100, RM100. Dah, takkan seluruh orang. Jadi kalau itu, Pak Ibu ada yang banyak, maknanya rezeki yang Allah Ta'ala berikan itu Allah Ta'ala kata mereka memanfaatkannya. Dan seseorang itu tidak tahu masa depan dia. Tidak tahu macam mana lagi akhirat besok. Bila dia akan dapat, kita tak tahu akhirat besok. Maka oleh kerana itu, apa yang kita buat itu adalah akan menjadi ganjaran akhirat besok. Jaza bima kanu ya'mal. Jadi, apa yang kita akan terima hari akhirat besok adalah berdasarkan amalan kita di dunia. Akhirat besok adalah ganjaran daripada hasil kerja di dunia. Itu Nabi sebut tadi, maukah kamu aku tunjukkan apa nama pintu kebaikan itu, pintu kebaikan. Lalu Nabi sebut lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanam. Mau tak kamu aku tunjukkan satu perkara yang pokok, dasarnya dan cabang-cabangnya. Maka Nabi sebut lalu, Nabi sebut lalu bahawa iaitu jihad. Nabi sebut, maknanya Nabi kata pokok segala urusan tiangnya sebagainya, bukan silap tu. Nabi kata mau tak kamu aku tunjukkan benda ni? Dia sila kata Rasul Amri al-Islam. Rasul Amri Islam. Pokok segala urusan hidup kita ni Islam. Atas apa hidup kita ni kena Islam dulu. Nak kira cara Islam. Tiang Islam itu semayang. Wakil batu sanamihi. Wakil batu sanamihi disebut tadi apa? Puncaknya. Gigi taringnya. Gigi taringnya ialah al-jihad. Pokok segala urusan hidup kita ialah Islam. Pokok yang ada ini. Pokok segala urusan hidup kita ialah Islam. Kemudian tiang Islam sembahyang. Dan puncaknya adalah jihad. Menunjukkan kerja jihad itu suatu kerja yang cukup besar. Sebab kalau tidak ada jihad, Islam tak akan sampai ke kita. Kita tak tahu jadi bangsa apa kalau orang tak jihad. Kalau orang tak jihad, agak-agaknya waktu masuk belaka penjajah habis kita, wallahualam. Jadi tak tahu jadi agama kita, wallahualam. Panjang lagi. Belum bagi hadis ini. Lalu Nabi kata lagi, mau tak aku tunjukkan kepada kamu bagaimana nak uruskan kehidupan kamu, raja segala perkara itu. Kata dia kata, Muaz, ya silakan. Nabi pegang lidah. Pegang lidah dulu. Nabi pegang lidah. Bukan Nabi kata, ni, jaga lidah. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, dah, hak kita cakap kira belaka. Hak kita cakap pakai belaka. Nabi kata, ya. Ahli neraka masuk neraka tu bukan kerana muka dia tak molek. Lidahnya. Masuk neraka tu lidah. Bukan kerana rupa parah dia. Dah, tak ambil kira buat tu. Tapi dia dimasukkan dalam neraka itu kerana lidah dia. Kerana lidah dia. Dia maknanya nak kabarnya soal yang kanan juga lidah. Semua perkara tadi itu dapat diselesaikan kita jaga lidah. Nak ceritakan bahawa lagi. Maknanya masuk neraka tadi bukan rupa parah dia. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tak pandang rupa parah, tak pandang comel lodeh, tak pandang hati, tapi Allah pandang amalan hati dan amalan. Amalan dan hati. Dan amalan itulah termasuk lidah. Amalan kita banyak lidah. Sembahyang lidah banyak. Boleh mayang betul. Tak ada hak kena ada lidah ya. Ada soal khawli. Tak. Baca Quran. Ada tak baca Quran ni? Hebat tak? Nama Quran. Bacaan. Kalau dalam Quran tu ialah bacaan, maka tidak ada yang baca Quran tu. Tak ada. Mesti bunyi. Mesti bunyi. Hebat kan?
Jadi, uh, jumpa akhir sekali tu. Lidah memegang peranan, kira-kira kata Nabi, yang menyebabkan segala tutur kata cakap kita diterima pakai dan dikira dan dihitung di hari akhirat kelak. Jadi, lepas ni, ada yang ke-13 tu baru nak cerita riba pula. Sebab akhirat tu Allah Ta'ala banyak. Tapi kita boleh banyak benda tu. Boleh banyak benda. Sembahyang, puasa, zakat, haji, merintah, apa yang tak. Merintah tu sini juga. Memerintah mentadbir negara tu situ lah. Apabila suruh jihad tu merintah lah. Maknanya jangan sampai agama Islam dipersendamakan. Maka untuk menyelamatkan Islam daripada sedar orang mesti ada kuasa. Kuasa tu apa? Kalau orang kata politik belaka ni Nabi ajar ni. Kuasa tu kan ada. Tak ada kuasa kan? Orang kenyat lah. Tak ada kuasa orang kenyat Islam. Sebab tu Nabi sampai sehingga tinggal Mekah pergi Madinah. Kenapa? Untuk dapat kuasa mentadbir. Sebab itu Nabi ketika tahun 6 Hijrah mimpi pergi umrah. Maka Nabi bila ajak sahabat-sahabat saya 4 lebih pergi nak pergi umrah, tiba-tiba tak boleh pergi umrah. Tahun tu boleh sekat. Dan kemudian ada perjanjian damai pula yang menyebabkan mana orang Yahudi, orang Kristian, orang gerak kerajaan Islam. Sebab perjanjian di antara Sahal bin Amr bagi pihak Quraisy dan Muhammad bin Abdullah bagi pihak Madinah bermakna istihad kerajaan Islam. Maknanya tangguh dulu urusan umrah tu. Tangguh umrah apa sebab? Ini kata maknanya apabila sampai tahap negara Islam diikrar. Jadi orang baca tak kata, dia tak baca kot tu. Dia dah tak apalah, asal kita boleh sembahyang sudah lah. Boleh sembahyang boleh lah. Kalau negara ni bukan negara Islam, orang cakap lah, nak faham tak boleh. Nak faham tak boleh. Sebab negara tu mula-mula baik lah. Maksudnya nak faham boleh, tapi dalam saja. Ramai perempuan tak ada pasang duduk yang pun orang tidur. Sama tu bawah. Yang mana? Dia baca-baca sejarah negara-negara lain macam mana negara-negara lain yang bagaimana akhirnya umat Islam menderita sebagainya. Jadi, wallahu cukup dari itu kita sambung dengan Khalifah Umar Al-Khattab, siasat Khulafaur Rasyidin baca pula. Dibaca je, tetap kita pun tak mesti nak mengurai sebab kita tak tahu. Kalau kita sedap lah, ini tak apalah, ya, mereka mula umum. Baik, kita telah baca bagaimana Islam telah berkembang baik yang akhirnya menyebabkan urusan pentadbiran. Urusan pentadbiran yang telah disusun oleh apa nama Sayyidina Umar mengikut wilayah-wilayah Islam yang banyak sebabnya. Oleh kerana luas, maka tidak ada maknanya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Maka Sayyidina Umar telah menguruskan pentadbiran yang begitu banyak supaya masing-masing menjaga bahagian saja luasnya negara. Kita telah baca bagaimana pentadbiran Madinah satu penguasa, Mekah satu penguasa, itu ada gabungan dia. Kemudian Taif satu gabungan lagi. Kemudian hari ini tu Yaman pula. Bukan zaman main tahap. Waktu itu bukan macam luar Malaysia, bukan macam besar Malaysia. Besar. Saudi habis semua semenanjung dan alam tu, Yaman apa semua naik sana, Syam, Syria, lepas tu pergi Mesir. 3 suku dunia main tahun itu. So, ada kerajaan Islam. Tapi, walaupun tidak ada alat canggih, boleh memerintah dengan baik. Baik, kita tengok sudah, dan tadi kita baca dah bagaimana yang terakhirnya kita baca pentadbiran Taif. Bagaimana seorang gubernur Taif, Osman bin Abdul As, jadi ketua. Kemudian disambung oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar. Kemudian setelah 2 tahun Umar menunjukkan khidmat tugasnya, Osman minta supaya diberhentikan. Kenapa dia cenderung keluar berjihad? Dia tak jadi nak jadi pentadbir, dia jadi panglima perang juga. Umar kata, aku berhentikan kamu dari tugasmu bukan kerana pecat. Lalu aku minta kamu supaya mencadangkan siapa gantimu. Jadi oleh kerana itu, Umar menghantar dia di Oman dan Bahrain. Lalu Taif juga menjadi kunjungan penduduk di sekitarnya. Khususnya Mekah pada musim panas kerana cuaca yang baik dan hasil pertanian yang banyak. Lalu kita baca pula pentadbiran Yaman.
Yaman dimasukkan ke dalam sebahagian daripada wilayah Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Yaman, yang mulia dah. Yaman ialah penyumbang besar kepada perjuangan Islam di medan dakwah dan jihad. Dakwah pun dia, jihad pun dia. Yaman juga menjadi tempat kelahiran sahabat terbilang, ulama terulung dan para mujahid yang berjasa sejak zaman Rasulullah sehinggalah zaman Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar Al-Khattab. Hari ini Yaman nampak macam negeri miskin, tapi berani berhadapan dengan kuasa besar dunia untuk mempertahankan Palestin, Gaza. Nampak parangnya, negeri miskin tapi berani kalah orang. Nasabah yang disebut Yaman. Wilayah Yaman luas, penduduknya ramai. Ketergirannya bukan sahaja seorang, bahkan melibatkan beberapa orang yang ditugaskan di beberapa wilayah Yaman, serta beberapa jawatan dan tugas yang dibahagikan kepada sekitarnya. Maknanya luas, maka pentadbirannya cukup besar. Sejak zaman Rasulullah lagi, Yaman sangat diberikan perhatian. Bukan sahaja baginda pernah menugaskan Abu Musa al-Asy'ari yang berasal dari Yaman, bahkan baginda juga pernah melantik menantunya Ali bin Abi Thalib supaya membantu Abu Musa al-Asy'ari. Lepas itu dihantarkan sahabat yang alim, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal yang kita baca tadi tu, hadis yang kita baca tadi. Kita buat hadis, tapi mentah. Kita ni kan boleh hafaz Quran, tak ada usia muda. Politik sebuah agama sekutu dah. Dia kata politik sebuah agama sekutu ajar sesat. Ini hafaz Quran pula pakai ilmu. Seolah-olah dengan hafaz Quran tak ada buat kerja Islam. Sedangkan yang hafaz Quran itu yang pejuang Islam yang sebenarnya. Sebab Quran itu dalam kepala dia, faham ayat Quran itu kepala dia, faham ayat perjuangan. Jadi ni Mu'adz, antara tokoh terkenal yang dilantik oleh Khalifah Umar di Yaman dalam tempoh yang panjang sewaktu pemerintahannya ialah Ya'la bin Umayyah. Beliau sudah melaksanakan tugas menteri Yaman sejak zaman Khalifah Abu Bakar. Tugasnya dilanjutkan oleh Umar Al-Khattab walaupun mendapat pengaduan daripada penduduk. Tetapi ternyata ketokohannya mentadbir Yaman menjadikan Yaman terus berada dalam keadaan aman, tentunya menjadikan pengaduan untuk memacam itu sekali berbatas. Jadi dulu ada juga pihak itu buat report Sayyidina Umar. Report, tapi memandangkan pentadbirannya hebat, rakyat belaka hak sokong ni boleh belaka, mungkin kira tak ada apa lah. Ke laporan-laporan itu kecil-kecilan lah. Yaman bukan sahaja menyumbangkan hasil zakatnya, maknanya kalau hasil zakat bermakna income hebat, rakyatnya kaya, kaya. Bahkan melahirkan para ulama dan panglima terbilang. Allah. Dalam kalangan anggota terlibat untuk menjatuhkan Parsi dan Rom. Nampak? Menjatuhkan bukan barang tu, menjatuhkan Rom dan Parsi, dua delegasi itu. Membebaskan Syam, Iraq dan Mesir daripada cengkaman penjajah. Oleh sebab itu, Yaman dan penduduknya banyak diberikan perhatian. Yaman. Sebab hari ini pun tengok, Yaman berani berdepan dengan suku-suku dunia berdepan untuk menentang Palestin. Baru ni tengok cerita, dia bersekat lah. Orang kira negeri miskin, tapi keberanian itu menyebabkan dia berani berdepan dengan musuh-musuh yang besar. Pelik juga. Tapi orang pergi Yaman kata di sana banyak tempat buat pengajian yang tubuhnya hebat-hebat. Waktu tubuhnya hebat-hebat. Habaib dia tu, orang kata orang-orang tarikat, orang tasawuf, tapi berani berjuang. Boleh ke orang kita pula. Dan dia jadi habaib tak, duduk di tempat dia jadi pondok lah. Tak cara dah bapa negara. Kata Ustaz Zulkifli Baru Melaka. Dia kata anak duk Yaman lama. Anak berguru dengan syekh-syekh, dengan masyayikh, dengan habaib ini. Tak ada pula Allah habaib ni duk sila tinggi saja. Tadi apa dia tengok, semua. Yang pokok aku tinggal dalam 3 bulan tu, dia balik pun kat dunia zikir je. Anak tadi ni Asyik, kita kena dia baiki balik gambar kita tu. Kita bersebut kat pokok tu, ni syekh ni aku belajar, ni tu guru aku, ni tu guru aku, ni tu guru aku. Apa mau jadi begini? Kena hantar ubat, orang tak ada ubat. Mesti tu je. Kena hantar ubat.
Kita ni khabar, Syekh ni, Syekh tu, ni guru aku, ni guru aku, ni guru aku. Mulanya guru 5 hari. Aku belajar bertahun-tahun dengan guru ni. Tapi tak jadi macam mu. Jadi kena hantar mungkin ubat apa ni. Kalau kita ubat macam ni, dunia berlaku ni. Politik berlaku ni. Itu pun lah. Jadi kita buat. Kata Ustaz tu kata, puak-puak ni mungkin 2-3 bulan je jumpa Syekh ni. Abang kita jadi Syekh ni. Abang Habib ni. Aku dah duduk tahun-tahun dengan Tok ni, Syekh ni tu. Balik negeri kat Melaka tu buka pondok pula. Buka pondok. Betul Qur'an. Buka pondok. Lepas tu jaga bab negara, jaga bab politik. Pelik bapak ni. Dia kata kena hantar juga, kena anak murid tu Syekh juga balik buat. Gelak dia. Payah ada mengaji sikit. Nak jadi alim soalan ni, payah. Dia mengaji 3 bulan. Balik khabar. Bulan tahun hantar tu Syekh tu mari. Panggil Habib ni. Habib itu Habib ni. Jadi pula kalau orang belah sana, dia Habib. Syekh dia Indonesia kiai. Kita tuan guru. Thailand bapa. Bapa apa kata aku bapa juga. Anak bagi bapa. Tapi tak jadi tentang ni. Kena kacau. Kamu kata anak bapa. Dia gini, ada silsilah dia kalau Malaysia, ahli dia panggil Syekh tu. Di Indonesia Pak Kiai. Di Thailand tu, aku jumpa di pondok tu. Ayah dia balik Malaysia. Malaysia anak bagi bapa. Anak-anak bagi bapa. Jadi, anak murid bapa juga lah. Tu yang jadi bapa tu asalnya gitu. Macam kita sebelah udara. Tutup-tutup. Orang panggil apa? Ayah apa nama? Panggil tak kira lah. Jadi orang ikut panggilan setempat lah. Panggilan setempat. Panggilan setempat. Jadi bulan itu orang alim tadi disebut nama dengan panggilan setempat dia gitu-gitu. Baik. Jadi orang-orang alim ni hang itulah hebat dia. Kalau sebut tadi kitab Musalli, apa nama? Munyadul Musalli, kitab karangan Syekh Daud Petani. Mau baca sejarah dia, hebat dia. Belajar di Mekah, tinggi-tinggi, balik di Petani, berlawan dengan penjajahan, sebenarnya akhirnya lari. Apabila tu orang tangkap dia lari pergi Mekah mula. Dan mati di Taif. Buku karangan dia, jadi menjadi rujukan utama. Orang-orang alim ni itulah. Jadi orang-orang alim dulu dia juga. Dia mempertahankan negara, mempertahankan tanah air, mempertahankan akidah. Sebab masuk buat kampir, dia buat kampir lah. Buat di negara kita, di tengah tak ada sekolah gitu. Sebelah ni, utara, pantai barat ni, sekolah-sekolah Saint Missionary banyak. Saint Joseph, kita ada. Saint Catherine, Saint Michael, ya, Methodist School. Sebelah pantai barat banyak. Maknanya sekolah-sekolah yang merupakan itu boleh je. Apa nama? Multi Christian. Multi Christian. Banyak. Dan tu, mari kita tubuhlah Malay College Kuala Kangsar. Mata apa Malay College? College Melayu Kuala Kangsar. Tahun 90-an. Mungkin dia sekitar 90-an. Kamu jumpa seorang Ustaz tu. Orang kata, mana kita backing lah. Dengan cerita. Dia ajak, dia minta supaya pihak sekolah tu membenarkan pelajar lelaki tingkatan 1 pakai seluar panjang. Tak nak pakai seluar panjang. Sebab nak kekalkan tradisi Malay College tu. PIBG dia pun tak mau juga. Tak boleh masuk pengurusi PIBG dia. Pihak pengarusan tak mau tukar, pihak PIBG pun tak mau tukar. Nak suruh pakai seluar pendek juga. Nak kekal tradisi yang putih dulu. Ni tahun 90-an awal, bukan tahun. Sebab sekolah kita, sekolah kita tak seluar pendek. Tahun 70-an dulu. Maka tahun 80-an tu sudah kuat. Boleh pakai seluar panjang. Alhamdulillah. Ni tahun 90-an. Budak sekolah menengah, mata Melayu tu. Pakai seluar pendek. Ustaz tu kata kat kampung tu dia minta lah supaya nak belajar kampung ni takkan nak pakai seluar pendek. Orang tak boleh. Minta dengan pengurusi FFP tak boleh juga. Lepas tu dia tanya budak-budak dia, pelajar-pelajar sekian, ada tak mak ayah kita ajar kita baca Quran pakai seluar pendek? Tak boleh tak. Dan tu kita orang Islam kan? Islam Melayu kan? Ada tu.
Boleh tak pakai celana pendek kita baca Quran? Tak boleh betul. Tak boleh baca Islam. Baca Quran kan? Pakai Quran. Masuk baca Quran pakai Quran. Oh, kayak ustaz masuk lah. Pakai Quran kan dulu. Beli rumah. Ya, dia kata, tak ada orang baca Quran pakai celana pendek. Apa yang mana dia tahu jadi gini? Oh, mula lah. Mula jadi apa? Jadi masalah dengan pihak lain. Siapa yang buat? Orang Melayu lah. Ini siapa budak umur 2-3 tahun yang sebelum pendek. Jadi kita, mana ustaz dia pakai kengah. Dan buat macam mana tak ada Allah lah kita. Tak ada jaga dah. Minta izin dengan Malik sama kalau panjang. Lagi bersemangat sebab dengar kalau panjang lah tak. Kenapa tiba-tiba dia tak mau kalau panjang? Nak beli balik kenapa? Nak kekalkan siap putih. Kamu putih dulu kan? Nes, skirt. Boleh bukan dapat ni. Stop, tak boleh kan? Jadi, nak kekal kamu putih dulu. Kontak orang Melayu itu sempang. Akhirnya dia, aku tak tahu nak buat dia supaya kain kalau kabut apa boleh kena kapal. Tudung. Ha? Orang perempuan pakai tudung ini. Cara balik Kristian tu. Hak istilah kafir ni guna. Hak istilah apa? Tak rasa tu. Nampak. Okay, semua ni kita. Di Yaman ni nampak miskin tapi gagah. Sampai hari ini Yaman kita nampak gagah. Menghadapi situasi serangan ke Palestin tu nampak Yaman masih sama dengan Palestin. Kemudian Bahrain. Ni negara-negara besar belaka ni. Maknanya Islam waktu tu 3 suku dunia. Orang tak kata pula apa nama kuasa besar, tapi itulah fenomena. Wilayah Bahrain menerima Islam sejak zaman Rasulullah. Islam itu dah sampai ke Bahrain zaman Rasulullah. Oman bersama Islam dengan hanya menerima utusan Rasulullah walaupun berdepan dengan Parsi, kerajaan kuasa besar dunia yang mengancamnya. Jadi Oman ni di bawah kuasa Parsi, tapi dia sanggup bersama dengan Islam. Jadi walaupun tokoh dia marah, zaman dulu pokok politik dia dulu itu dah berlaku macam. Pada masa berlakunya peristiwa murtad selepas wafatnya Rasulullah, Oman dapat dibebaskan dan dipertahankan. Maknanya Oman tidak menjadi tempat bubuk orang yang murtad. Selepas wafat Rasulullah, maknanya Islam masih gagah lagi Oman waktu itu. Khalifah Umar telah mengekalkan Al-A'la menjadi ketua pentadbirannya sehingga memakan masa 14 tahun. Kamu juga nak jadi kamu 14 tahun. Tapi tak pelik lah. Pemerintah di Malaysia ni macam-macam sebab sistem pemerintahan berbeza lah. Kalau demokrasi 5 tahun sekali, kalau 3 penggal 15 tahun, 4 penggal 20 tahun, biasalah. Kalau sultan yang lama tak kedah. Waktu apa sekolah rendah dulu, dia pergi resmi masjid kat sekolah kita. Waktu tu kita dah pendek ni duduk tu tak buat bendera daulat tuan. Sampai kita dah besar, dia jadi 2 kali jadi agung. Dan sempat merayakan Jubli Mah 50 tahun pemerintahannya. Merayakan Jubli Mah. Siapa nak rayakan Jubli Mah tu, nak jemput Sultan Brunei. Dan nak jemput Sultan Brunei macam besar, kena pergi mengadap. Dia tak boleh pergi atas sebab dia kena pergi mengadap rombongan dia. Naik jet sewa. Pakai payung kuning. Geng-geng dan TV. Di Malaysia, geng-geng. Menteri Besar Kedah telah pun pelagak macam kerabat diraja. Pakai payung kuning. Sedangkan payung kuning itu payung di lapangan terbang. Bukan payung yang dibuat kerja sendiri. Payung di lapangan terbang. Lapangan terbang. Hujan. Bangun pagi esok, almarhum negara ni kita bangun esok, Sultan telefon dia. Itu tak apalah. Dia buat nak kata aku katalah buat macam mana dia buat dia kuasa. Berubah hati mesti besar dia. Kata Ustaz apa nama Azan, Allah Sultan telefon kata itu lega kita. Maknanya Sultan faham tak dengan bukan maknanya Sultan faham keadaan. Lagipun dia begitu untuk misi Sultan dia. Itu kan. Dia pergi kat dia lah. Macam mana dia buat dia kuasa. Dia buat ada lidah. Dia buat ada TV kata lah. Nak kata apa pun.
Dia buat sedih gitu. Dia cerita. Baik, maknanya dunia gitu kan, tapi nak sebutnya pemerintahan tu berdasarkan kepada sistem masing-masing macam tu. Dia boleh jadi paling pertama tu jadi sultan, tapi sebelum tu dia pernah jadi DO, maknanya orang yang menceburkan diri dalam takbiran dan masyarakat. Baik, hal ni Al-A'la ni pernah memakan masa 40 tahun. Namun begitu, Khalifah Umar memecahnya pula. Sebagai tindakan tertutup kerana menghantar tentera menyeberangi Teluk bagi memerangi Parsi tanpa arahan dan keizinan daripada Khalifah. Oleh kerana dia betul confident, laju sikit. Sedangkan nak berhadapan Parsi delegasi dunia ketika itu. Jadi dia berani dia laju sikit. Hantar tentera dengan tidak mendapat keizinan daripada arahan Khalifah. Jadi bahayalah di sudut negara dia bahaya. Sebab apa? Sebab berlawan dengan kuasa besar dunia. Lepas tu apa-apa hal pun kena bawa kepada Khalifah, kena maklum dan tak izin. Tidak, dia berani dia tindak begitu. Jadi salahnya ialah kerana bertindak lawan token, melawan ikut imamah, maka dia dipecat sebagai tindakan tak tertertib. Tapi bukan pecat tu diarah ke Basrah. Tak tu. Dia duduk situ, dia rasa dia gagap. Dia nampak nanti lagi bahaya, maka dia hantar ke Basrah, Iraq. Sebab pertugas di sana, tetapi Al-A'la tidak berminat dengan jawatan itu. Tiba-tiba beliau meninggal dunia di Bahrain sebelum sempat bertolak ke Basrah. Lalu dikebumikan jenazahnya di sana. Jadi maknanya dia berani, dia laju sikit. Maka orang kata, yang bahaya pun buat macam ni. Jadi oleh kerana itu, dia tajuk situ. Dia kena duduk jauh sikit daripada situ. Supaya dia tidak bertindak macam itu. Tetapi takdir Allah Ta'ala, ketika dia sedang nak berjalan, nak pergi ke belum lagi ke Basrah, dia meninggal dunia di Bahrain. Selepas meninggalnya Al-A'la, Khalifah Umar melantik Osman bin Abil As untuk menjadi pengganti. Sebelum itu, Osman meminta dilepaskan jawatannya sebagai ketua Pentadbir Taif kerana ingin keluar berjihad. Jadi pentadbir tak boleh lagi nak jadi panglima perang juga. Tak syahid. Pada masa sama, Osman ditugaskan untuk mengepalai operasi tentera bagi menentang musuh di wilayah sekitarnya yang masih lagi terdapat pengaruh Parsi. Apabila Umar menugaskan Osman bin Abil As bermasa berjihad di kawasan Basrah, maka tempatnya diganti oleh Ayyash bin Abi Thawb, tetapi tempatnya tempohnya tidak lama. Selepas itu Umar pula menugaskan Qudamah bin Mas'ud dengan dibantu oleh Abu Hurairah sebagai hakim serta beberapa yang lain. Jadi kita baca hadis ada Abu Hurairah dua. Abu Hurairah terlibat dalam masa pentadbiran negara. Jadi sahabat-sahabat hebat yang duduk keliling Rasulullah, apabila negara dah luas, masing-masing diamanahkan untuk menjadi pentadbir dan pengurus serta panglima perang. Qudamah mendapat pujian penduduk setempat. Tetapi setelah beberapa lama beliau dituduh minum arak. Ada tuduhan. Lalu beliau dibicarakan di hadapan Khalifah Umar dengan dibawa Abu Hurairah yang hanya melihat beliau muntah tapi tidak melihat beliau minum arak, nampak muntah. Kemudian ditanyakan kepada isterinya pula. Sebab itu Umar pun menghukumnya dengan sebatan berdasarkan hukum. Qudamah ialah ipar kepada Umar. Kerana beliau ialah saudara kandung kepada salah seorang isteri Umar. Jadi ipar saudara kandung kepada isteri Umar. Qudamah marah dengan hukuman itu sehingga tidak bertegur sapa. Enggaklah. Jadi hukum watan syar'i. Watan syar'i tak membabitkan luka kulit dan sakit yang betul. Umar akhirnya memanggil dia dan beritahu bahawa beliau telah bermimpi dengan mimpi yang benar. Dan mendengar surah Salih Qudamah fa'innahu akhuk, dan baiklah dengan Qudamah, sesungguhnya dia adalah saudara. Jadi maknanya Umar bagi balik, pujuk balik, dia baik balik semua hubungan. Alah, dia kena bawah, dia dah kena sebab bawah dia balik pun boleh jadi, tapi tak kena hukuman hudud lah, hukuman dan ta'zir. Dengan pemasalah Qudamah, tempatnya diganti oleh Abu Hurairah. Tengok, ada cerita hadis tu jadi pemimpin pula.
Kemudian Umar memanggil semula Utsman bin Abil As untuk menjadi ketua yang memerintah Bahrain dan Utsman terus memegang jabatan sehingga Khalifah Umar meninggal dunia. Perlu diketahui bahawa termasuk juga di bawah pemerintahan Bahrain ialah kawasan Oman dan Yamama. Pengembalian semula Utsman bin Abil As sebagai ketua pemerintah di Bahrain menunjukkan betapa tinggi ketakwaan dalam mentadbir dan berjihad, disertai sifatnya yang kuat berpegang dengan agama dan Islam yang terpuji. Ini pada nama kita kata Utsman bin Abil As. Jadi dia kembali balik untuk mentadbir negara besar, bukan negara kecil mentadbir ni. Kita Malaysia besar pun pecah kepada beberapa negeri. Malaysia tak besar mana, tapi pecah lagi kepada negeri-negeri untuk memudahkan urusan pentadbiran, atau dengan bahasa lain, negeri-negeri bercantum untuk melahirkan sebuah negara Malaysia. Malaysia tak ada dulu, negeri-negeri ada. Maka negeri-negeri itu bercantum untuk melahirkan sebuah tanah Melayu. Bercantum pula dengan Sabah Sarawak untuk melahirkan Malaysia. Contoh. Gitu contoh. Berpisah dengan Singapura 63 kawan. Begitu lah. Patut bercantum dengan Sabah Sarawak pula 63 jadi Malaysia. Itu 16 September tu, 16 September hari Malaysia. 31 Ogos hari Merdeka. 57. Jadi 16 September adalah hari Malaysia, penubuhan Malaysia, iaitu tanah Semenanjung, tanah Melayu, Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Jadi negara kita ni kecil je tapi mempunyai negeri-negeri yang banyak pulau. Sebab senang menguruskan negara. Dan negeri luas ni. Dan sekarang berapa negara ada? Berapa negara dah ada? Kita kehebatan pentadbiran Islam dulu dan bagaimana sahabat ini. Kerana apabila sudah menjadi kerajaan yang besar, lalu sebenarnya adalah pentadbiran Iraq. Pentadbiran Iraq ni luas, akan menyebabkan Basrah, apa lagi Basrah, banyak ni, Basrah, Kufah, Al-Madain, Azerbaijan, panjang nak. Bawalah pergi pentadbiran Syam, Mesir. Dia oleh kerana panjang sangat, kita rasa kalau baca pun tak ada habis. Nanti bawa jalan je ke Kodrat tu. Melihat di pentadbiran Iraq sambung Malaysia untuk melihat lebih detail lagi bagaimana perluasan kuasa ini diakhir-akhirkan hingga kawasan itu jadi 4, salah 4 yang Basrah, Kufah, Al-Madain dan Azerbaijan. InsyaAllah yang itu disambung semula akan datang supaya insyaAllah akan dapat melihatnya dengan lebih rinci dan melihat sendiri itu waktu orang pergi ke Syam berluar juga hati Mesir. Dan Mesir saja pun Mesir besar. Maknanya kalau kira-kira negara Islam waktu itu dibuat masa dalam Mesir Umar tu hampir 3 suku dunia. Besarnya pemerintahan ini. Tapi itulah awal Islam kuasa yang ada pada itu menyebabkan Islam berkembang. Dan Islam boleh masuk kepada negeri baru yang dikuasainya, dan dengan cara menghalau balik kuasa-kuasa besar Rom dan Parsi, menyebabkan negeri ini tidak lagi mengikut arahan Rom. Dia agama Kristian, Parsi agama Majusi. Jadi yang dibuat pasal Rom menyebabkan ramai ikut jadi Kristian. Di bawah Parsi ramai yang beragama Majusi. Tapi dengan kemasukan Islam di negara masing-masing, walaupun ada sebahagiannya tidak kerajaannya jadi Islam, tapi majoriti rakyatnya memeluk Islam, dan kerja-kerja ini dilakukan oleh umat Islam untuk dakwah kepada penduduk negeri, dan hasil daripada hubungan rapat dan melihat perangai akhlak umat Islam, ramai yang menjadi orang Islam. Majusi ada lagi ke? Majusi ada lagi tu. Dia biasa dalam agama dia tu. Macam Mesir pun kawan Arab. Mesir otoriti. Tapi oleh kerana dia teruja ataupun terpegun
dengan Islam, maka pakaiannya pun pakai jubah, bahasanya pun bahasa Arab. Sedangkan Mesir itu sebahagian daripada Afrika. Afrika. Jadi maknanya hasil daripada pergaulan dengan orang Islam, akhirnya bahasa pun jadi bahasa Arab, budaya pun budaya Arab. Itu kehebatan itu. Dan kalau kita lihat lagi negeri-negeri lain itu juga lah. Ya, sebelah belah nama belah Eropah seperti itu, untuk ramai juga yang ikut Islam. Dan kalau Chechnya negeri mana? Chechen. Hamba jumpa orang Chechnya di Malaysia lah. Dia cakap Arab. Hamba tanya kan, belajar mana dulu? Belajar Arab ke? Kita kata kita tak pernah pergi negara Arab. Dia tu yang cakap Arab. Dia kata oleh kerana negara kami itu negara komunis. Negara besarnya komunis dan Islam ditindas, maka kami tubuhkan nama sekolah bahasa Arab. Sekolah Islam tak boleh. Sekolah bahasa Arab. Sekolah bahasa Arab, maka kita ajar bahasa Arab dan kita belajar agama dengan bahasa Arab. Jadi dia tak kacau lah. Sebab kita kena sekolah bahasa Arab, bukan satu agama. Kau nak betul. Jadi akhirnya kan bahasa Arab menjadi bahasa kami sebab cakap bahasa dia tahu nanti. Secara Arab dia takkan jumpa dia. Akhirnya bahasa Arab menjadi bahasa yang bersatukan. Sebab apa? Sebab nak menyekat daripada orang tahu apa yang kami belajar. Pandai juga dia. Maka akhirnya cakap Arab. Jadi bukan kerana dia di negeri Arab, tapi kerana menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa utama. Sebab kalau bahasa negara, orang tahu apa yang dia sedang belajar. Kami cuba sekolah bahasa Arab untuk menirukan dia. Pandai juga. Di Indonesia ada lagi satu kampung orang putih. Kampung orang. Ya, kampung orang putih. Kita pergi Indonesia, kampung orang putih. Memang kampung tu dia kaum dia. Dan situ rata-rata rumah tu merupakan pusat-pusat pembelajaran bahasa Inggeris. Pusat pembelajaran bahasa Inggeris. Basic English. Maknanya orang nak belajar bahasa Inggeris, nak belajar cakap bahasa Inggeris di situ kan. Situ. Jadi majoriti kawasan tu memang kawasan bahasa Inggeris kan. Orang Melayu hebat dia. Tapi maknanya menjadikan tempat sebagai pusat belajar bahasa Inggeris. Akhirnya pergi kampung orang putih. Hebat dia. Kampung orang putih. Itu kita ingat. Bawa kita kampung orang putih. Apa kita nak bawa ni? Kepada penganjur kita baru tahu rupanya kampung Melayu Islam, tapi situ merupakan pusat belajar bahasa Inggeris. Jadi orang nak belajar bahasa Inggeris juga situ lah. Seluruh kampung tu dia cakap apa dia? Hebat dia di Indonesia. Dan kita pergi juga person train. Ahli dia ada 30,000 kan. Lagi hebat tu. Ahli pondok 30,000 orang. Memang kawasan yang luas. Ada tempat berlumba main kuda. Bahkan sedang dirancang untuk nak buat acara melawan kuda tu di peringkat internasional. Hebat awak ni semua. Tapi itulah dia dengan cara pondok. Cara pondok. Dan orang pondok namanya apa? Jadi belajar mana, belajar menunggang kuda. Jadi akhirnya buat menunggang kuda tu memang champion. Ada track dia. Track dia. Lepas tu dia kata kita sedang berusaha untuk nak buat acara menunggang kuda, lawan kuda tu di peringkat internasional. Allah hebat memang ni. Orang pondok je ni. Orang pondok. Dia buat ni. Dia buat kerja semua. Jadi dia kalau kurikulum dia silat. Lagi mana berenang dengan kuda. Tu dia punya kurikulum. Bagus juga. Itu sampingan dia bertanam, ternak, tanam, ternak. Jadi maknanya sokan itu tanam, ternak. Jadi tanam, ternak bukan sendiri. Lebih orang juga. Itu maknanya dia hidup sendiri. Maknanya dia nak usaha sendiri. Maknanya belajar, pergi buat kerja untuk cari rezeki, lepas tu balik sambung belajar lagi.
Lepas tu waktu subuh, hafal Quran. Lepas subuh hafal Quran. Lepas tu baru pergi buat kerja sikit. Lepas tu balik pula kaedah pula tidur. Lepas tu main subuh. Bagus. Ya kadang-kadang kita tengok obat, kita rasa geram juga tak ada buat kita. Jadi maknanya apabila Islam itu berkuasa, maka semua perkara akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sebab tu Khalifah tadi, apa Gubernur tadi dituduh minum arak. Hukum juga. Hukum. Ada bukti kan, maka tidak ada hudud dia pergi kepada ta'zir. Jadi maknanya itu dilaksanakan tidak kira siapa yang melakukannya. Tak ada pilihan. Ni undang-undang terpilih. Kalau orang lupa, apa orang ni tak boleh begitu lah. Kita Islam ini kadang-kadang kena adil. Kena adil tu siapa buat apa. Gubernur sendiri pun kena hukum. InsyaAllah tak akan sambung lagi pembahagian bukan. Tak akan sambung lagi dengan pentadbiran Iraq yang merangkumi 4 daerah besar. Kemudian barulah untuk pergi kepada Syam. Lepas tu pergi kepada Mesir. Lepas tu barulah konsep pemilihan pentadbir. Konsep lah. Dan akhirnya kita akan lihat lagi seterusnya insyaAllah akan sambung lagi. Baca hadis pun tak ingat. Macam mana orang yang nulis. Orang nulis tu macam mana dalam kepala dia. Subhanallah. Orang yang nulis tu. Ya. Nulis Pakistan ni. Yang kadang tadi Islam juga keluar daripada pembicaraan kita yang dalam Islam. Kadang-kadang kita ambil. Ya, dia kalau nak kira dulu kalau cerita banyak sejarah tu Mongol apa semua tu dia cerita banyak cerita. Cerita cuma Pakistan tu agak Islam sikit.